Okay geng, dah sampai dah spot. Kat depan tu pun dah ada orang lah. Ada 2-3 kebut dekat depan ni. Cuaca okey hari ni. Kita test lah. Okay, tak nak cakap banyak. Kita try dulu spot pertama. Mantap. Apik pakai perambut Y geng. Perambut Y ni memang Apik buat sendiri lah. Apik cuba lah tengok macam mana dia bentuk Y. Mata Angler saiz 2, Angler 4208. So Apik cuba letak luminous bulb lah 2 mata ni. Keadaan mata dia macam ni. Ok, kita cuba kita tengok sana kat spot pertama ni. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah balik jauh-jauh dekat situ je. Ok dah. Kita cuba dulu spot pertama. Kita ada hasil. Tak pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan hasil pertama geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah geng. Besar ni. Besar geng. Alhamdulillah. Mantap geng. Dah lah geng. Strike geng. Alhamdulillah. Ada manis-manis geng. Dia ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Alhamdulillah. Ketuk kan. Seekor lagi kan. Ketuk lah kau. Nanti aku sauk kau. Ketuk lagi. Alhamdulillah. Jumpa lubuk ni. Tak sia-sia turun ke sini. Satu lagi yang tu. Alhamdulillah. Kita angkat ni pula. Ini ni tadi sudah makan ni. Alhamdulillah. Hasil ni. Besar kan. Cenggu. Jenggu kan.
Wah, keren. Mantap kan, keren. Wah, mantap ya. Keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar ni. Oh, seekor lagi kan. Dia ada dekat. Alhamdulillah. Oi. Besar dia. Besar dia. Oh, mantap. Mantap guys. Double strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Double strike ni. Double strike. Ha. Alhamdulillah. Untung mata wai ni. Dah ada dah ni. Bismillah. Alhamdulillah. Oh, besar geng. Popeye. Alhamdulillah. Okey geng, sekarang dah pukul 11.30, 11.30. Okey, sekarang masih lagi kondisi air surut geng. Kita menunggu air bala pasang ni lah. Mungkin agak lambat sikit lah. Okey, tapi hasil air surut ni memang alhamdulillah lah, banyak. Dekat sini sama area sini je. Dekat kawasan-kawasan ni je, tak pindah tempat lain. Selagi ada udang, selagi tu saya takkan gerak jauh lah. Okey, kita tengoklah macam mana sekejap lagi. Kalau boleh kondisi air pasang nanti. Okey, mantap. Kita tengok macam mana ya. Okey geng, sekarang air dah mula bergerak pasang. Jadi kita tengoklah spot yang sama, tapi kita main kat area air pasang pula. Kita tengok macam mana.
Ada kan? Ikan ni. Udang. Alhamdulillah. Besar juga dah ni. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Bergaya macam udang kecil. Ada makan lagi. Yang belah sini. Bukan. Oh, ni ada. Oh, okey, dekat dah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapal bocil. Satu jantan, satu betina. Lantak kau lah. Yang penting kau masuk dalam kuali. Stop yang. Air laju ni. Kalau udang besar air laju ni susah sikit nak naik. Tapi ni udang tak besar sangat ni. Semua air laju. Popeye. Alhamdulillah. Popeye. Okey, kawan-kawan. Sekarang pun dah jam pukul 6.30. Jadi saya dah nak gerak balik lah. Dah petang lah, cuaca pun dah petang. So, alhamdulillah ada hasil hari ni menggunakan perambut Y macam ni. Ini saya letak luminous pipe macam ni dua kiri kanan, dua untuk Y. Perambut yang saya pakai lah. So alhamdulillah hasil dia sehari je saya mancing memuaskan. Ini memang hasil ni memang terbaik. Cuma sehari je mancing. Pun jenggo ada, botol ada, Popeye pun ada. Alhamdulillah. Saya mencuba lah. Sebab saya ada buat perambut. Kawan-kawan boleh cubalah buat perambut macam ni. Letak luminous pipe dekat bawah tu. Ada mata dua, mata angler. Lepas tu dia punya tali dia tali jenik 10 lebih. Hasil dia memang mantap. Jenggo pun naik. Okey, agak tu je lah video saya hari ni. Sebab dah lama pun tak buat video
So memang saya nak test mata kail yang saya buat ni, berbentuk Y, lepas tu dia ada luminous bar kat bawah. Senang je kawan nak buat. So kepada kawan-kawan, jangan lupa subscribe Apik Fishing channel, like dan tekan tombol komen. Ok, kita jumpa next video. Mantap.